Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi wa maulaya rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita teruskan lagi bacaan kitab kita, iaitu kitab Haid, Nifas dan Istihadah menurut pandangan mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kita dah masuk muka surat 108, iaitu tentang perempuan mustahadah yang kelima. Mu'tadaah ataupun mu'tadah tidak mumayyizah yang mutahayyirah, iaitu perempuan yang pernah mengalami nifas namun dia terlupa adat nifasnya yang sebelum ini. Kemudian dia bersalin dan melihat darah keluar melebihi 60 hari, dan darah ini hanya memiliki satu sifat atau dua sifat, namun sifat kuatnya melebihi 60 hari. Jadi mu'tadah tidak mumayyizah yang mutahayyirah, maksudnya ialah perempuan yang pernah keluar darah nifas dah sebelum ini. Cumanya darah itu satu sifat sahaja. Dia pernah keluar darah dah sebelum ni, pernah datang nifas dah. Ini kali kedua, kali ketiga, kali keempat. Tak. Cuma kali ni darah tu lebih 60 hari. Lebih 60 hari tu pula satu sifat sahaja darah. Warna merah belaka sebagai contoh. Ataupun dua sifat. Cumanya yang gelap ataupun yang kuat itu lebih 60 hari. Dalam masa yang sama, dia mutahayyirah. Dia mutahayyirah. Dia terlupa adat nifasnya yang sebelum ni. Nifas yang paling last untuk anak. Sebelum ini dia tak ingat dah berapa hari. Berapa hari dia tak ingat, start bila pun tak ingat. Yang tu kita sebut mutahayyirah. Hukumnya ialah selama darah masih ada, wajib ke atas perempuan ini mengambil langkah ihtiyat, iaitu berhati-hati sebagaimana perempuan mutahayyirah dalam bab istihadah dalam haid. Jadi kita sebut selama mana darah tu keluar. Contoh 70 hari. Perempuan tu kena ambil langkah ihtiyat, langkah berjaga. Boleh? Apa langkah berjaga-jaga? Dia kena jadikan diri dia sebagai perempuan yang nifas pada beberapa perkara. Contoh, tak boleh bersetubuh, tak boleh masuk masjid, tak boleh baca Quran, dan dalam masa sama dia kena jadikan diri dia sebagai orang yang suci. Maksudnya dia kena sembahyang. Kemudian untuk setiap kali nak sembahyang tu dia kena mandi wajib. Faham tu? Jadi samalah dengan bab istihadah mutahayyirah dalam bab istihadah dalam haid dulu yang telah kita bincang. Itu yang kelima, mu'tadah tidak mumayyizah yang mutahayyirah. Maksud yang keenam pula ialah mu'tadah tidak mumayyizah, ingat kadar sahaja dan terlupa waktu. Iaitu perempuan yang pernah mengalami nifas sebelum ini. Boleh tanya, tak ada masalah, insyaAllah. Boleh tanya. Keenam, mu'tadah tidak mumayyizah, ingat kadar sahaja dan terlupa waktu. Iaitu perempuan yang pernah mengalami nifas sebelum ini serta masih ingat kadarnya sahaja. Ingat kadarnya. Namun dia terlupa waktu nifas. Start bila tak ingat. Mula bila tak ingat. Kemudian dia bersalin dan melihat darah keluar melebihi 60 hari. Dan darah ini hanya memiliki satu sifat atau dua sifat, namun sifat kuatnya melebihi 60 hari. Di perempuan yang keenam ini ialah perempuan yang penuh datang dah darah nifas sebelum ni. Faham tak? Cumanya
dia tak ingat bilakah mula. Nifas yang sebelum ni dia tak ingat start bila, mula bila. Tapi tempoh keluar tu dia ingat. Dalam contoh yang Syekh akan bagi tadi 10 hari. Untuk bulan ni ataupun untuk anak yang baru ni, dia keluar darah tu pula lebih 60 hari. Satu sifat, contoh 70 hari. Ataupun dua sifat, cuma darah kuat tu lebih 60 hari. Maka dia ambil hukum yang sama lah. Kita tengok contoh. Okey. Contohnya nifas Safiyah 10 hari. 10 hari nifas. Tetapi dia terlupa darah nifasnya itu keluar terus setelah bersalin atau keluar sebelum 15 hari dari tempoh bersalin. Kemudian setelah bersalin darah datang berterusan melebihi 60 hari dengan satu sifat. Jadi Safiyah ni pada bulan yang lepas nifasnya 10 hari. Safiyah ni pada bukan bulan yang lepas lah. Pada anak yang sebelum ni 10 hari nifasnya. Jadi qadar tu dia ingat 10 hari. Jumlah tu dia ingat 10 hari. Cuma start bila dia tak ingat. Adakah lepas beranak tu terus start hari pertama, hari kedua, ataupun mungkin hari ketiga baru keluar darah, hari kelima baru keluar darah, hari ke-6 baru keluar darah, hari ke-14 baru keluar darah, hari ke-15 baru keluar darah. Yang tu dia tak pasti, dia tak ingat. Boleh? Jadi dia ingat 10 hari aku nifas. Untuk baby sebelum ni 10 hari, untuk anak sebelum ni 10 hari. Cuma start bila aku tak ingat. Adakah sehari lepas beranak, atau hari ketiga baru start, atau hari ke-14, atau hari ke-15 baru start. Dia tak ingat. Boleh? Dan untuk kali ni, untuk anak yang baru ni, darahnya keluar lebih daripada 60 hari. Jadi hukumnya macam mana? Tengok, hukumnya 10 hari setelah bersalin adalah nifas yang diragui. Okey, kita sebut 10 hari yang pertama, lepas dia beranak tu, 10 hari yang pertama tu, nifas yang diragui. Sebab apa kita sebut nifas yang diragui? Sebab kemungkinan darah nifas tu start sejurus daripada bersalin. Tapi kemungkinan juga darah tu start pada hari kedua, bukan hari pertama. Kemungkinan darah tu start pada hari kedua. Ada kemungkinan juga darah tu start hari ketiga. Kan dia tak ingat bila dia start. Dia tak ingat bila dia mula darah pada sesi yang lepas, pada anak yang lepas. Kemungkinan darah itu start hari ketiga. Ada kemungkinan start hari keempat. Kemungkinan start hari keempat, ada kemungkinan start hari kelima. Kemungkinan hari ke-6, ada kemungkinan ada hari ke-7. Jadi dalam 10 hari pertama tu kita sebut ada kemungkinan nifas, ada kemungkinan tidak. Sebab tu kita sebut 10 hari yang pertama tu nifas yang diragui. Manakala hari ke-11 sehingga 24 adalah suci yang diragui. Hari ke-11 sampai 24 itu suci yang diragui. Suci ataupun masih nifas, diragui. Sebab apa? Sebab perempuan ni dia tak ingat bila dia start darah. Tak. Jadi anda kata kita sebut darahnya start hari pertama, lepas beranak terus keluar darah. Dalam masa sama kita tahu maklumat tentang dia tadi, darahnya 10 hari kan. Jadi hari pertama start habis hari 10. Maka hari 11 tu dah suci. Tapi adakah benda tu yakin? Tidak. Jadi kemungkinan startnya hari kedua. Bila start hari kedua, kalau 10 hari habis hari ke-11, maka hari 12 tu suci. Adakah perkara tu yakin? Tidak juga. Maka kita sebut kemungkinan darah tu start 3 hari bulan. 10 hari, maka habis hari ke-12, maka hari ke-13 tu suci. Sampailah kemungkinan yang paling akhir kita sebut darah tu kemungkinan bermula hari ke-15. Hari ke-15 baru keluar darah. Bila hari 15 keluar darah, bila akan habis? Habis pada hari ke-24. Sebab dia sebut
nifas aku yang lepas 10 hari. Aku ingatlah 10 tu ni lah. 10 je ni. 5 tambah 5, 10. Aku ingat 10 tu. Start bila tu dia tak ingat. Jadi kita ambil kemungkinan yang paling berat, hari ke-15 baru dah start. Jadi bila hari ke-15 baru dah start, bila dah habis? Hari ke-24. Boleh? Sebab dia yakin 10 hari. 15, 16, 17, 18. 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Tak. Jadi hari ke-11 sampai hari ke-24 itu diragui suci. Diragui suci. Mana suci ataupun nifas. Allahu'alam. Tak pasti. Hari ke-25 itu yakin suci. Sebab tu saya sebut, dan hari yang ke-25 adalah suci dengan dan hari yang ke-25 adalah suci yang diyakini. Kenapa hari ke-25 suci yang diyakini? Sebab kalau kita ambil kemungkinan dia keluar darah bermula hari ke-15, maka lastnya akan habis 24 sahaja. Sebab darahnya hanya 10 hari ikut sesi yang lepas. Maka 25 tu confirm suci. Boleh? Nah. Selepas itu, di 10 hari pertama, nifas yang diragui, hari ke-11 sampai 24, itu suci yang diragui. Kemudian hari ke-25, yakin suci. Selepas itu, tengok keadaan. Haid yang diragui sekadar sehari semalam, jika dia pertama kali datang haid, atau perempuan yang muqtadah dalam haid tetapi dia lupa kadarnya. Okay. Hari ke-26 lah. Hari ke-26. Untuk hari ke-26, kan? Kita tengok keadaan dulu. Kalau dia ni jenis first time datang darah, maka hari ke-26 tu dia sebut haid yang diragui. Hari ke-26 tu, sehari semalam tu, dianggap sebagai haid yang diragui. Begitu kalau perempuan tu dah biasa datang darah, cuma dia tak ingat berapa hari, maka kita sebut hukum yang sama. Hari ke-26 dihukumkan sebagai haid yang diragui. Bila haid yang diragui ni, kita hukum haid dan tidak haid dalam masa yang sama lah. Haid pada beberapa sudut, suci pada beberapa sudut yang lain. Okay. Tengok nombor 2. Haid yang diragui sekadar tempoh adatnya jika dia adalah perempuan yang muqtadah dalam haid sedangkan dia masih ingat kadarnya. Ada kata perempuan tu dia pernah dah datang haid sebelum ni. Kemudian dia ingat last haid dia ialah 7 hari. Untuk last haid dia sebelum dia beranak ialah 7 hari. Maka kita sebut hari ke-26 sampailah 26, 7, 8, 9, 30, 31, 32. Sampailah 32, 7 hari. Itu dihukum sebagai haid yang diragui bagi diri dia. Okey. Kemudian selepas itu suci yang diragui. Contohlah kita ambil yang kedua kan. Perempuan tu sebelum ni last haid 7 hari. Maka hari ke-26 sampai 32 tu kita sebut dia tadi apa? Haid yang diragui. Lepas daripada kadar itu, hari ke-33 dihukumkan sebagai suci yang diragui pula. Maka hendaklah dia mandi untuk setiap solat fardu. 33 dan ke atas tu dia kena mandi juga untuk setiap kali solat fardu, sebab dianggap sebagai suci yang diragui. Boleh jadi suci dah. Boleh jadi suci dah, mandi lah. Ini wajib. Lepas tu semayang zuhur. Lepas tu nak mayang asar kan mandi pula. Sebab kemungkinan suci tu bukan waktu zuhur, tak ada waktu asar. Wah kata, dia bingung sikit lah. Hal demikian kerana permulaan kitaran haidnya adalah tidak diketahui. Okey. Selesai kat situ. Kemudian maksud yang ketujuh, mu'tadah tidak mumayyizah, ingat waktu dan lupa qadar. Iaitu perempuan yang pernah mengalami nifas sebelum ini serta dia masih ingat waktunya sahaja. Namun dia terlupa qadar nifasnya. Kemudian dia bersalin dan melihat darah keluar melebihi 60 hari dan darah ini hanya memiliki satu sifat atau dua sifat, namun sifat kuatnya melebihi 60 hari.
Ini perempuan yang mu'tadah, tidak mumayyizah, ingat waktu dan lupa qadar. Terbalik dengan yang atas. Dia pernah dah datang darah nifas sebelum ni. Tak. Dan dia ingat berapa tempoh. Sebelum ni berapa hari kamu nifas, dia ingat. Cumanya tak silap. Dia ingat waktu. Bila start darah tu dia ingat. Cuma berapa hari dia tak ingat. Dia dah second time, kali kedua datang darah nifas. Kali pertama, macam mana darah nifas kamu? Dia kata, darah nifas saya start 1 hari bulan. Okey. Berapa hari? Tak ingat. Kemudian, anak kedua pula, dapat darah tu keluar 60 hari ke atas. Mustahadah lah. Contohnya, nifas salihah sebelum ini terus keluar setelah beliau bersalin. Tetapi beliau lupa qadarnya. Dia ingat aku sebelum ni beranak tu terus keluar darah nifas. Tapi tak ingat berapa hari, 30 hari ke 20 hari ke 40 hari ke 45 hari ke 55 hari ke 17 hari. Aku tak ingat. Tu. Jadi macam mana kita nak hukum kawan ni? Kemudian setelah bersalin kali ini darah datang berterusan melebihi 60 hari dengan satu sifat. Untuk kali ini darahnya 61 hari ke atas. Mana langkau 60 hari lah. Langkau maksimum nifas. Hukumnya, contoh kita sebut 65 hari darahnya keluar. Satu sifat merah semua sekali. Hukumnya satu lahzah, satu detik setelah bersalin adalah nifas secara yakin. Kita sebut, lepas beranak, keluar darah. Tu. Darah yang pertama keluar. Detik pertama, saat pertama keluar darah. Selepas bersalin itu yakin nifas. Confirm nifas. Sebab dia sebut dah tadi. Salihah sebut dah. Aku yakin lepas aku beranak keluar darah. Cuma berhenti bila tak ingat. Jadi saat pertama tu yakin nifasnya. Setelah satu lahzah ini ada ihtimal kemungkinan darah berhenti. Maka selama mana ada darah, hendaklah dia mandi untuk setiap salat fardu. Lepas saat pertama tu, tak boleh nak hukum. Nak kata suci tak boleh juga. Sebab kemungkinan darah masih masih nifas. Sebab darah masih keluar. Nak ikut bulan sebelum ni kamu tak ingat. Kalau bulan ni 40 hari, kita boleh hukum 40 hari bulan ni. Kalau anak yang pertama 40 hari, untuk kali kedua beranak ni boleh hukum 40 hari. Tapi kamu tak ingat. Jadi kita ambil minima nifas sesaat. Lepas tu dia ragui. Boleh jadi suci, boleh jadi tak. Boleh jadi suci, boleh jadi nifas. Boleh jadi suci, boleh jadi nifas. Setiap saat yang berlalu tu, boleh jadi suci, boleh jadi nifas. Atas dasar itu, setiap kali nak mandi, dia wajib mandi. Setiap kali nak solat, dia wajib mandi wajib. 60 hari tu, ataupun 65 hari tu, nak sembahyang, mandi. Nak sembahyang, mandi. Nak sembahyang, mandi. Nak sembahyang, mandi. Selesai kat situ. Habis dah perbahasan tentang jenis-jenis perempuan mustahadah dalam nifas. Kita masuk pula sikit bahagian yang keempat, langkah-langkah yang perlu diambil. Langkah-langkah yang perlu diambil oleh perempuan yang mengalami darah istihadah untuk mengerjakan salat. Kalau kita ni sah di hukum istihadah, macam mana cara nak buat? Baca dulu muka surat 112. Darah istihadah adalah darah semula. Darah istihadah adalah hadas yang tidak menggugurkan kewajipan salat. Hal ini berdasarkan hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala athuru afa ad'u as-salata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la innama dhalika 'irqun wa laysa bihayd فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. Terjemahan. Fatimah binti Abi Hubaysh datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah seorang perempuan berdarah istihadah. Aku didatangi darah istihadah. Maka aku tidak suci. Apakah aku perlu meninggalkan salat?" Dia beranggapan begitu. Beranggapan perempuan mustahadah tak suci, maka tak wajib semayang. Nak kepastian dia tanya Nabi. Maka Rasulullah SAW bersabda, darah tersebut ialah pembuluh darah yang mengeluarkan darah.
dan bukanlah haid. Nabi sebut istihadah ni bukan haid. Jadi apabila datang haidmu, hendaklah kamu meninggalkan salat. Bila haid datang, ya betul tinggal salat. Apabila haidmu pergi, hendaklah engkau basuh darah itu dari dirimu dan hendaklah engkau mengerjakan salat. Bila haid dah tak ada, maka salat. Maksudnya haid dah tak ada, tapi masih ada darah istihadah, wajib salat sebab haid dah tak ada. Nabi sebut bila haid dah pergi, salat. Sekarang ni haid tak? Walaupun ada darah, ya walaupun ada darah. Sebab tidak dihukum haid, malah dihukum istihadah, wajib dia salat. Okay, pada asalnya setiap sesuatu yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan selain daripada mani adalah najis. Ini hukum asal lah. Setiap perkara yang keluar daripada kemaluan depan ataupun belakang najis belaka. Melainkan air mani. Dan membatalkan wuduk. Tak apa-apa yang keluar daripada depan belakang batalkan wuduk. Itu hukum asal. Termasuklah darah istihadah. Termasuklah yang keluar itu darah istihadah. Ada kata darah istihadah keluar, maka juga dihukum sebagai apa? Najis. Membatalkan wuduk. Itu asal lah. Namun disebabkan darah istihadah adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan, maka hukumnya sedikit berbeza. Jadi asal hukum membatalkan salat ianya najis, tapi disebabkan seumur keluar benda tu, maka diringankan hukum. Jadi hukum yang sedikit berbeza. Justru perempuan yang mengalami istihadah hendaklah dia mengambil langkah-langkah ini seperti ketika ingin mengerjakan salat. Ini langkah-langkah dia. Step-step yang dia perlu kena buat. Pertama, membasuh kemaluan sebelum berwuduk. Dia ketandas dulu, basuh kemaluan dia dengan air. Basuh kemaluan dia dengan air. Sebelum dia berwuduk ataupun sebelum dia tayamum lah. Yang kedua, mengisi kapas atau seumpamanya dalam kemaluan. Melainkan jika dia terasa sakit atau dia dalam keadaan berpuasa. Apa basuh kemaluan? Masukkan sedikit kapas ataupun perca kain dalam kemaluan. Sebab apa? Nak mengurangkan hadas. Nak menghalang darah. Ataupun kalau darah tetap keluar, kita kurangkan darah tersebut daripada keluar. Letak kapas ataupun perca kain. Wajib lah. Melainkan kalau dia rasa sakit, maka tak wajib dia letak. Ataupun dia sedang berpuasa, maka tak wajib dia letak. Sebab kalau dia letak, secara tak langsung dia telah memasukkan sesuatu dalam rongga badan dia, maka batal sembahyang dia. Puasa dia. Tak. Jadi tak perlulah kalau tengah puasa. 3. Membalut dengan kain atau seumpamanya pada kemaluan jika kapas itu belum mencukupi. Kalau kapas sahaja dimasukkan dalam kemaluan masih belum cukup, maka letak kain pula. Air ni pakai pad lah. Lepas letak kapas dalam kemaluan tu pakai pad yang diletakkan pada seluar dalam kan. Wah hakazalah, ikutlah lagu mana pun. Tapi kalau tak berpada dengan apa, kapas tadi, darah masih banyak keluar, maka kita pakai pad pula, cover. Itu yang ketiga. Yang keempat, wajib baginya bersegera mengambil wuduk setelah melakukan hal-hal di atas. Lepas basuh, lepas letak kapas, tak berpada dengan kapas letak pad, wajib dia berwuduk terus. Dalam wuduk. Dan sebut tak? Dia akan sebut mana. Jadi wajib dia segera berwuduk, tak boleh tangguh-tangguh. Tak boleh lepas bersih kemaluan, letak tisu, kita tengok bola dulu ke. Perempuan suka bola. Ataupun masak dulu, tak boleh. Tak boleh. Terus kena ambil wuduk. Okey. Yang nombor 5, hendaklah semua perkara di atas dilakukan setelah masuk waktu solat. Perkara pertama sampai keempat tu. Mana start daripada basuh kemaluan, itu dilaksanakan selepas masuk solat. Lepas masuk waktu solat. Azan zuhur, barulah ke tandas. Basuh kemaluan, letak tisu, letak kapas, basuh letak pad. Kemudian segera berwuduk. Okey. Nombor 6. Begitu juga disyaratkan mualah pada wuduknya itu. Masa dia berwuduk tadi, dia kena betul-betul. Lepas basuh muka, terus basuh tangan. Lepas basuh tangan, terus basuh kepala, sapu kepala. Selepas sapu kepala, terus basuh kaki. Tak boleh tangguh-tangguh. Tak boleh lepas basuh muka, duduk cokoh bodoh, lagu tu lama. Menu panjang. Lepas tu baru basuh tangan. Lepas basuh tangan tu,
pergi main dengan anak dulu ke, lepas tu baru sapu kepala tak boleh. Mesti berturut-turut. Mesti buat secara berturut-turut dengan segera. Yang ketujuh dulu. Yang ketujuh, wajib bersegera mengerjakan solat. Lepas berwuduk dengan segera, wajib menyegerakan solat. Tak boleh tangguh-tangguh solat. Faham tak? Namun jika dia melambatkan solat kerana melakukan perkara yang berkait dengan maslahat solat, seperti menutup aurat, azan, iqamat, menanti jemaah, dan pergi ke masjid, maka dibolehkan. Maksudnya apa? Dia pergi ke tandas basuh kemaluan, letak percikai dalam kemaluan, pakai pad, terus berwuduk. Tak? Nak sembahyang tu, orang azan. Jawab azan tu. Contohlah. Ataupun orang qamat, jawab qamat tu. Ataupun waktu tu baru nak pakai tutup aurat. Tutuplah aurat tu, takkan nak sembahyang boleh. Tak? Ataupun tunggu jemaah. Tunggu jemaah datang. Dia duduk di asrama perempuan kan. Jadi dia jadi imam, dia tunggulah orang datang. Jemaah lain datang, kawan-kawan dia datang. Tak ada masalah. Ataupun nak ke masjid. Lepas siap-siap tu dia ke masjid. Kalau lambat tu, berkaitan dengan perkara-perkara yang kita sebut tadi, itu perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah solat, maka tidak ada masalah, dibenarkan. Maksud dibenarkan kat sini ialah, dalam tempoh on the way pergi masjid tu, bahagian kemaluan tu darah keluar lah. Sebab darah istihadah ni ialah hadasun daim, darah yang berterusan. Jadi keluar tu boleh jadi agak banyak. Maka adakah perlu buat semula daripada awal, kena ke tandas semula, basuh semula? Tak perlu dah lah. Sebab apa? Awak lambatkan kerana maslahat solat. Tapi kalau awak lambatkan kerana maslahat bukan solat, maknanya awak sengaja pergi makan, sengaja tengok cerita, maka kena ke tandas semula, basuh semula kemaluan tu daripada awal, buat step yang kita telah sebutkan tadi. Nombor 8, wajib berwuduk untuk setiap solat fardu. Perempuan mustahadah untuk sembahyang zuhur kena berwuduk, asar kena berwuduk, isyak kena berwuduk. Jadi 5 waktu 5 kali wuduk. Adapun untuk solat sunat tak perlu. Untuk solat sunat kita boleh gunakan wuduk tadi je. Jadi saya berwuduk, saya solat zuhur. Kemudian saya nak solat sunat 400 rakaat. 400 rakaat tu memadai dengan wuduk yang telah kita gunakan untuk solat zuhur tadi. Kita berwuduk solat tarawih, solat isyak. Lepas solat isyak kita nak solat tarawih 20 rakaat, nak solat witir 11 rakaat. Boleh tak? Tak ada masalah. Boleh. Tak perlu wuduk setiap kali nak sembahyang sunat. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah nanti kita masuk bahagian kelima, persoalan yang sering ditanya oleh wanita. Sekali baca je kot. Bungkus kat ni. Sekali baca je. Banyak. 118, 132. Mudah ni. Satu kelas lagi insyaAllah kita ni akan ditamatkan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ada soalan? Tak ada soalan. Terima kasih banyak. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.